dah. Alhamdulillah sahabat ni. Sahabat petang dia tengah solat. Kita tunggu sekejap lagi. Cik Akub kita. Allahu Akbar. Ni nak jumpa Cik Akub ni. Lama. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ni sahabat petang ni. Saat dah dapat kontak. Dah dapat. Dia balik Kuala Kangsar. Cik Akub. Ini sahabat masa bujang, sama bujang dulu duduk sekali. Imam Patam ni dulu masa bujang, masa jemaah imam. Apa nama dapat jumpa aku itulah bukan apa. Nanti 22 bulan siapa yang datang lagi? 22 bulan tu wallahu alam. Azlan pun dia ada hal, ada kenduri. Itu kebetulan hantar anak ni jumpalah ni termasuk Haji Azali ni. Cik Ali kita kan dapat jumpa, alhamdulillah. Allahu Akbar. Batam bersama sahabat Batam. Haji Razali kita panggil. Allah salam. Allah ni Cik Ali kita masa saya masuk filem negara ni Cik Ali dah hadir dah. Cik Ali masuk tahun berapa? 74. 74. Kamu 78 kan? Saya masuk tahun 80. Oh 80. 74 dah masuk. Agak umur dah sekarang dah. 70 masuk 74. Allah alhamdulillah sihat lagi nampak alhamdulillah. Ni rumah kawasan rumah sahabat Batam ni. Allahu Akbar. Nak operate kepala tu dah operate dah Belum. Oh nak kena scan dululah. Scan 2 kali. Oh scan 2 kali. Keputusannya 5 bulan 2 ya, biasalah hospital kan. Tak apalah kok. Oh tinggi dah pokoknya yok ya. 100 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah dapat jumpa sahabat Batam ni. Dia teman masuk tahun 80. Mika masuk tahun bila? 81. 82. 82. Yalah dia teman senior sikitlah. Bulan 1. Haji Zali, Cik Ali tu kita tu. Saya sama dengan Asadin. Apa ni? Aris. Haji Aris. Haji Aris betul si siapa? Rahim. Haji Rahim. Rahim dapat 1 bulan 1 tahun 82. Saya 4 bulan hari Senin. Ingat lagi aku. 1 bulan tu hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya dah melangkah minggu kedua. 4 bulan. Yalah. Lepas tu Mika pergi balik itu tahun bila balik Perak? Balik Perak tahun 97. 16 bulan 6 tahun 1997. Ingat lagi aku, alhamdulillah. Peristiwa Bob dengan Wak Sekak jatuh terbang. Teman naik dengan dia dulu kapal terbang tu, saya senah tu. Masa sebelum tu. Tahun lepas tu 96 teman masuk dengan naik kapal terbangan dia tu 97 dia naik dengan Wak Sekak. Arwah dua-dua tu jatuh. Kapal terbang jatuh 2 bulan 3. Mika ingat lagi. 97. Mika ingat lagi. Ingat. Teman pindah ke Perak 16 bulan 6 97. Ingat lagi Mika sahabat. Mika scan okey tu kepala Mika scan ni okey tu. Okey tak masalah. Tapi kepala berat. Kepala berat biasalah. Teman pun sakit kepala berat. Kadang-kadang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ni tak pernah usik makan royan tak boleh. Jangan. Teman pun bukan saja dah teman pun dah kena kurang. Umur-umurnya kita ni tak boleh dah makan manis-manis ni kan. Kena kurangkan manis juga. Teman makanlah ya Mika ya. Akub dengan Cik Lee dah tak larat nak makan, patah makan. 8 ringgit maulah. Ya betul. 8 ringgit dah. Tahu sekolah lah. Apa bulan 2? Tak sekali. Alhamdulillah sahabat Batam. Akub, Cik Lee, Pak Haji. Siapa nama? Jumpa kat sini. Nenek tanya siapa nama? Aku suka panggil aku Cik Lee. Sebenarnya aku tak ada suruh pun. Kita akan cerita apa tu Jardin. Apakah kau anggap tu sebagai satu kebiasaan? Ya Cik Lee. Kebiasaan. Tak ada apa pun titel aku pun. Jadi pergi haji tahun bila? 10 tahun dah, 2015. Tahun dah. 2015. Tak jumpa doktor lagi lah dia naik. Sama. 2017 ya? Lepas dengan dia. Sama saya 2017 ke dia? Dia 2016. 16 ya? Tak dia 16. Kamu 17. Ada 17. Ada lepas duduk satu buah pokok cerepu kan. Buah cerepu. Buah cerepu Batam tak tahu macam rupa dia. Kalau pergi Pahang
Colek dengan apa buat air asam ikan tu, buah cerepu tu popular Pahang tu. Rasa apa, macam mana rasa dia? Ai, masak-masak mana? Oh, Dia macam manis. buah cerepu kan. Di Pahang popular tu. Ada buah tak ni? Ni jom, Mika, ada buah kat sini? Tak ada. Tak ada buah. Tidak teman nak pergi tengok ni. Buah pokok. Tengok buah cerepu Dia kan macam sahabat. buah apa ni, buah tomato, kalau merah. Oh, ada nama lain lah kot, nama tu buah biji kunang ni. Buah mana? Kundang lain. Oh, kunang lain. Ni kalau kopi tu dia ada getah. Dia. Orang kampung Dia ada tu, getah. dia main Mika. Kadang-kadang aku tengok tak ada orang jual-jual pun tak ada. Makan Teman test tahu buah metua macam mana. Rupanya ada pokok dia kat sini, metua. Allahu akbar. Teman ada kat taman rumah teman taman tu ada seorang buat ada pokok buah metua. Teman baru jumpa pertama kali makan buah metua. Kalau pergi orang masakan, makan danu. Apa ni? Apa tu? Iraki apa ni? Buah apa ni? Buah apa Buah apa kenapa benda? Dia oh, handam dia pokoknya keimbang besar je. Pokok apa? Pokok apa? Ha? Pokok apa? Apa ni? Apa ke namanya? Alah, lupa. Durian jatuh. Durian jatuh sana. Jom pergi cari. Ya Arab ni dengan apa buah apa? Sangat ni tak alhamdulillah tak apa. Sangat ada kat Kuala Kangsar. Tidak dia nak datang buah ara tu buah apa? Yang negara Arab macam tu. Buah yang kering ni buah tin. Oh, rumah sangat buah tin. Buah tin. Lagi tadi dok nak mikir baru tahu buah tin. Buah tin buah zaitun Buah lah. zaitun. Buah zaitun. Zaitun araki dia panggil. Cukup banyak malah. Melambak buahnya. Oh yeah. Ini sahabat Patam dalam TikTok juga, Yaakob Zulkifli. Dia selalu like. Aku TikTok pakai anunya. Yang 5 tu. Oh, dia nak komplain apa tak ada. Yang 5 yang 5 tu. Yang 5 tu apa dia? Apa dia? Hutang 5 tu lah. Hutang 5 tak apalah ya. Mika buat je lah. Ni dia pun kawasan pokok buah. Mika tu. Tu nampak ada buah tu. Ada buah sana tu, alhamdulillah. Oh, pokok tinggi-tinggi 100 tahun dah ni. Sahabatnya, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat jumpa sahabat Batam ni. Zaman bujang dulu. Satu rumah kami. Alhamdulillah. Durian jatuh. Kita tengok durian. Mana dia jatuh? Jangan kena atas kepala kita sudah. Mika. Mana dia? Mika. Ni. Dek. Ambil. Oh, ni dia. Oh, besar. Mika. Alhamdulillah. Jadilah. Ambil. Alhamdulillah. Tu dia. Oh, cikgu kan jual orang traktor tu. Oh, ya. Hebat. Tahun 70. 70 dia pergi ke Jepun. Cikgu Hairi. Berkursus di Jepun setahun. Oh. Tahun 70 lepas 13 Mei. Saya pun ada rasa juga pergi Jepun. 6 bulan. Dia 6 bulan. Look is polisi lah. Rata Padang ke Timur. Jadilah dapat. Allahu Akbar. Orang nak lalu. Oh, alhamdulillah. Anak pasal ni ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Allah. Tenang. Ni yang bongsu ke? Yang kerja. Oh, ni 3. Semua berapa orang ni? 4 orang. Alhamdulillah. Yang kita bawa tu apa? Makan Alhamdulillah. makan dulu. Dah jalan. Alhamdulillah rezeki. Kita makan dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.